kawan-kawan semua, okey. Dalam video ini saya akan tunjuk kepada anda cara yang paling senang untuk menghasilkan thumbnail YouTube yang lebih cantik tanpa perlu bayar apa-apa dan tanpa perlu ada skill Photoshop. Okey. Jadi seperti yang saya mungkin dah terangkan dalam video yang sebelum ini, untuk pastikan bahawa lebih ramai orang klik di atas video YouTube anda semasa mereka browsing dekat YouTube, salah satu cara yang paling bagus adalah pastikan thumbnail anda memang meletup, thumbnail yang memang cantik, okey. Jadi kalau anda pandai buat Photoshop, boleh buat thumbnail dengan Photoshop. Tapi cara yang paling senang dan percuma, anda pergi ke www.canva.com, okey. Kemudian anda boleh sign up percuma dengan Facebook, klik sign up with Facebook, sign up with Google ataupun sign up with email, okey. Saya dah sign up, jadi saya akan login ke akaun saya. Okey, jadi ini adalah contoh akaun Canva saya, di mana saya dah gunakan untuk hasilkan banyak jenis thumbnail untuk YouTube. Ini untuk channel saya mengenai channel vape review, iaitu channel yang anda nampak bukti AdSense dan sebagainya, dan channel-channel lain, okey. Dan saya gunakan beberapa jenis software, tapi Canva adalah salah satu. Dan baru-baru ni Canva tambah lagi satu jenis format yang menjadikannya jauh lebih senang untuk menghasilkan thumbnail YouTube yang memang akan meletup. Okey. Jadi untuk mula anda create a design, okey. Anda nampak anda boleh create Facebook cover, Facebook post, poster, tapi klik more di sini. Dan anda scroll ke bawah, okey, dalam social media header. Okey, social media header, anda nampak satu YouTube thumbnail. Dan ini adalah size yang dah set betul untuk YouTube thumbnail. 1280 pixel by 720 pixels, okey. Jadi tak perlu bimbang pasal size dia. Anda klik saja YouTube thumbnail, dia akan buat canvas baru dengan size yang betul. Okey, kemudian anda boleh pilih template mana yang anda nak start. Okey, tapi ini yang anda perlu lihat, okey. Bila saya scroll di sini, bila saya mouse over, ada tunjuk ikon duit. Bila anda klik I, akan ada harga 1 USD di sini. Jadi kalau anda gunakan template ini, bila anda nak download gambar tersebut, anda kena bayar 1 USD. Tapi kalau anda pergi ke bawah, ada banyak yang free. Free ni ada tunjuk free kan? Free. Banyak yang tunjuk free kat sini. Okay. Jadi banyaklah anda boleh gunakan at least template ni dan anda boleh start. Okay. Jadi saya akan ambil satu contoh. Saya ambil satu contoh kat sini. Okay. Jadi sekarang dah loaded. Loaded, apa yang saya perlu buat? Nombor satu, saya masukkan satu teks sikit kat sini. Tajuk video saya. Okey. Dan kalau anda tak perlukan yang ini, anda boleh delete. Benda ni senang je. Anda klik, lepas tu delete. Klik atas ni, delete. Okey, dan gambar background ni anda boleh upload gambar background sendiri. Jadi salah satu mistake yang ramai orang buat, apabila mereka buat video yang tunjuk skrin saja, skrin komputer dan sebagainya, mereka biarkan saja skrin itu sebagai thumbnail. Tapi tak bagus sangatlah, sebab skrin itu sebenarnya bila besar mungkin nampak, tapi bila thumbnail size kecil tak nampak apa-apa, nampak macam titik-titik je. Okey, jadi cara yang paling bagus, anda gunakan screenshot tersebut. Anda mungkin ambil screenshot screen, katakan anda buat panduan buat iklan di Facebook. Okay, anda ambil screenshot iklan Facebook, anda masukkan sebagai background image di sini dan letak filter. Bila anda klik di sini, anda boleh klik filter, okay, dan di sini anda boleh ada macam-macam jenis filter. Jadi anda boleh luangkan masa sikit untuk belajar sikit sampai nampak ada filter yang cantik macam ni. Okay, pilihlah mana-mana filter. Anda boleh klik intensity dia untuk kurangkan ataupun lebihkan efek dia macam ni. Okay. Kemudian teks pun anda boleh tukar teks. Bila anda klik teks tersebut, anda boleh tukar jenis-jenis teks yang lain. Sebagai contoh kat sini. Okay.
dan anda boleh tukar color dia warna merah sampai nampak menonjol, okey. Sampai apa yang anda nak buat ni sampai dia nampak menonjol. Okey, lebih kurang macam ni. Kemudian klik delete kat sini. Okey. Kemudian anda juga boleh positioning. Okey, pilih betul-betul positioning. Okey, anda boleh position. So, sebagai contoh mungkin muka anda kat sini, janganlah cover muka dengan teks ini ya. Anda boleh position dia betul-betul. Lebih kurang macam ni. Okey. Ini anda boleh create lagi satu, saya akan delete balik. Okey. Jadi bila dah siap video bila dah siap thumbnail ini, anda boleh klik download. Okey, kemudian pilih download JPEG. Okey, download JPEG. Dia akan saving your design. Okey, dan dia akan terus mula download. Kalau tak, anda boleh klik download here. Okey. Jadi thumbnail inilah yang anda boleh gunakan dalam akaun YouTube anda untuk menjadikan video-video anda nampak lebih cantik. Okey. Jadi memang kalau nak buat thumbnail akan ambil masa sikit. Tapi cuba anda tengok di sini. Saya gunakan cara yang lebih kurang sama dan saya hasilkan thumbnail yang cantik. Jadi untuk semua video yang saya upload, apabila thumbnail nampak cantik, okey, orang lebih akan possible lah. Dia akan lebih berminat nak klik di atas video tersebut. Okey. Memang saya luangkan masa untuk buat thumbnail yang bagus. Mungkin anda ingat, alah thumbnail ni leceh lah, buat upload saja. Tapi cuba anda bayangkan, okay? Kalau thumbnail bagus yang anda hasilkan itu boleh mendapat 20% lebih klik. Okay? Bila 20% lebih orang klik atas video anda, jumlah view anda, jumlah orang yang view video anda juga akan meningkat sebanyak 20%. Ia juga bermaksud jumlah iklan yang dipaparkan dalam video-video anda juga akan meningkat 20%. Ia juga bermaksud pendapatan anda juga akan meningkat sebanyak 20% untuk satu video itu sahaja. Itulah sebabnya anda perlu luangkan masa untuk buat thumbnails yang bagus untuk setiap video anda.